Kenapa? Kenapa tak boleh semua pergi terjah? Sebab customer public gold sekarang ni ada 1.5 juta customer. Bayangkan tuan-puan, kalau customer public gold yang 1.5 juta nak keluar 1 gram ni, gold bar 1 gram ni, semua nak kena pergi branch. Apa jadi pada branch? Memang huru-hara dan ramai orang susah nak dapat stok. Jadi supaya memudahkan tuan-puan semua, jimat duit, jimat masa, tak payah ambil cuti, tak payah ambil time off. Office public gold dia hanya buka office hour dia bukan buka sampai malam. Dan weekend pun tutup kecuali Sabtu yang keempat. Jadi untuk memudahkan semua item kecil-kecil, maksudnya 21.25 gram. Okey, 21.25 gram dan ke bawah semua public gold post direct. Okey, daripada HQ, daripada Penang, kilang di Penang. Okay. Macam mana kalau tuan-puan dalam satu order tu ada contoh 6 dinar, contoh 6 dinar. Boleh ke public gold post? Tak boleh. Public gold tak boleh post 6 dinar. Tuan-puan boleh separate parcel separate. Yang ni dengan yang ni separate. Boleh. Atau boleh juga combine. Combine ni boleh collect dekat branch. Tapi kalau nak collect dekat branch, dia kena, kalau dalam satu order kalau nak collect dekat branch, tuan-puan kena buat appointment. My appointment. Okay, kalau GSAP maksudnya Gold Silver Accumulation Program. Gold dan silver. Okay. Nak pengeluaran daripada accounting must get boleh, ataupun collect order yang full payment atau EPP pun boleh. Tapi kena ingat, kalau item kecil-kecil ni, katakanlah 1 dinar 6 keping. Appointment dia kena dapat appointment tu dalam masa 2 minggu. Sebab nak kena tunggu emas ni public gold hantar daripada HQ, daripada kilang di Penang ke branch terdekat untuk tuan-puan collect. Jadi appointment tu kena ambil masa 2 minggu. Tapi kalau item kecil-kecil macam ni, beli hari ni, top up hari ni, besok tu boleh keluarkan, tak ada masalah. Bahkan boleh buat, kalau ada ruang kosong, keluarkan hari yang sama pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tuan, kalau ada emas 1 gram, okey ke sebab cantik untuk koleksi? Okey, Encik Amirul, bagus soalan tu. Okey, gold bar 1 gram ni, dia ada pelbagai design. Okey, ni contoh ni design teh tarik, sampel saja. Dia ada banyak. Nak tahu koleksi emas public gold macam mana yang 1 gram ni, tekan butang withdraw ni. Okey. Tuan-puan, ni saya nak bagi tahu lah. Banyak customer public gold ada yang tak faham. Top up maksudnya tambah belian. Sell maksudnya nak jual emas dan public gold bayar duit dalam akaun tuan-puan dalam masa 2 hari atau 3 hari bekerja. Akaun Maybank 2 hari bekerja, bukan Maybank 3 hari bekerja. Ingat hari bekerja, bukan hari. Sabtu Ahad public gold tutup, dia tak ada processing. Kalau jual hari Jumaat, 2 hari bekerja tu maksudnya Isnin dan Selasa paling lewat tuan-puan akan dapat duit. Okay. Sell adalah jual. Withdraw maksudnya nak keluarkan emas fizikal. Keluarkan emas fizikal macam ni. Nak simpan sendiri. Okey. Jadi nak tengok koleksi emas yang 1 gram ni, Encik Amirul, mudah saja. Klik withdraw. Tengok. Banyak item-item ni. 1 gram, ada 0.5. Ini tuan-puan semua boleh keluarkan lah ni. Yang cantik-cantik ni. Okey.